Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, sambungan video saya semalam tentang apakah psychological impact kepada kita, kepada manusia sekiranya berlakunya konflik antara dua negara tu berpanjangan. So salah satunya yang saya nak tekankan, salah satu point daripada video saya yang lama adalah tentang panic attack. Okay, apabila kita ni, sebahagian daripada kita yang merasakan bahawa akan berlakunya satu kegemparan, akan berlakunya satu musibah terhadap manusia, terhadap setiap negara, dan mereka berasa degap-degup. Mereka panik sangat-sangat dan mereka terus melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Contohnya yang paling senang adalah pembelian panik. Okay? Bila dengar dalam media sosial disuruh beli beras, beli tepung, beli gula dan garam simpan di rumah. Sepatutnya ini tidak berlaku kerana apabila seorang buat, 10 orang buat, 100 orang buat, ianya akan mengakibatkan satu kestabilan dari sudut ekonomi, daripada barang-barang runcit kita. So kita jangan panik sangat. Okay, tetapi kita bersedia. Okay, bermaksud bersedia sini adalah kita kena tahu apa yang akan kita lakukan sekiranya perkara-perkara yang lebih buruk berlaku. Okay, ingat kita kena planning, well plan tentang apa yang kita akan buat, bukannya buat pembelian panik macam yang tadi tu. Okay, so sekarang ni apa yang kita boleh lakukan sebagai seorang individu ataupun kita di rumah, di tempat kerja, adalah kita buat penilaian risiko, risk assessment. Dengar macam apa ni, ini semua tempat kerja, dekat rumah apa benda nak buat penilaian risiko bagai. Perlu buat tuan-tuan dan puan-puan. Bagi saya nampak kalau anda seorang duduk seorang rumah bujang ke apa ke, buat penilaian risiko atas diri anda dan kawasan-kawasan anda. Kalau anda ada keluarga, buat juga penilaian risiko tu dengan keluarga anda. Tempat kerja for sure mereka ada buat, tetapi saya tahu ada juga tempat kerja yang organisasi besar-besar mereka tak buat lagi. Tak tahu lagi siapa nak kena buat, apa yang nak kena buat dalam penilaian risiko ni. Penilaian risiko ni nanti saya akan jelaskan lagi dalam video saya yang seterusnya, insya-Allah. Jaga diri, take care. Assalamualaikum.